Selepas kita berbicara tentang surah Al-Kafirun, kita berbicara tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah tentang kemenangan. Dan surah ini sebenarnya ada kaitan dengan suratul Fath. Yang ni suratul Fatah dulu, dia ada sebut inna fatahna laka fatham mubina. Kami memberi pembukaan kepada kamu, dan juga wa yansurakallahu nasran aziza. Kami memberikan kamu kemenangan yang begitu mulia. Jadi dia sebut Al-Fatah, pembukaan, dan An-Nasr. Dalam surah ini pula juga isu yang sama diketengahkan. Iza jaa nasrullahi wal fath, Nasr dan juga Fatah. Okey, apa maksud Nasr? Nasr adalah kemenangan. Manakala Fatah lebih luas daripada itu, iaitu pembukaan. Jadi ini ayat ini turun setelah pembukaan kota Mekah. Jadi ini merupakan anugerah daripada Allah. Mungkin kita menang, sebagaimana contoh ada dua negara, ada dua pihak yang berlawan. Mungkin pihak A menang, tapi belum tentu dia dapat menguasai tempat B. Tapi kalau Fatah ni dia bukan sahaja menang, bahkan dia menguasai tempat tersebut, sebagaimana Nabi Muhammad dan juga orang Islam menguasai kota Mekah.